guys, welcome back to my channel. Salam daripada Madinah. Pagi ni kita datang solat subuh dekat dataran. Kita tengok hari ni diorang tutup. Semalam diorang tutup payung. Tapi ada setengah payung yang dah buka lah. Masa dekat ujung tu diorang dah buka dah. Tiha memang nak tengok payung tu terbuka. Ya, so kita tengok rezeki. So insyaAllah hari ni kita akan nampak, pagi ni kita akan nampak diorang buka payung ni selepas subuh. Masa waktu syuruk kan, syuruk dia kurang macam tu insyaAllah. Dia tak tahu sebenarnya yang dia boleh duduk kat dalam. Dia niat semalam, ya Allah pagi esok boleh lah kot duduk kat luar. Dia tak tahu. Sebab dia ingat nak tengok payung itu buka. Tengok-tengok cuaca agak dingin. Tapi alhamdulillah kita ada rezeki, ada kapet. So walaupun musim sejuk, kita semayang atas kapet. Alhamdulillah, nikmat yang tidak dapat disangka-sangka. So jom kita solat subuh dulu, and then kita tengok sekejap lagi macam mana. Hari ni it's gonna be like very free and easy. Kita akan relax-relax je. Sebab tu dia last day before kita balik ke Malaysia esok. So hopefully one day ni berbaloi dan juga kita boleh manfaatkan. Tolong okay. See you after this. Guys, sekarang dah buka dah payung. Alhamdulillah, cuaca pagi ni sejuk sangat. Tapi rasa tenang je. Langit pun biru, warna-warni sikit. Memang rasa macam astagfirullahalazim. Ni kalau beriktikaf seorang bawa diri betul-betul macam kita dengan diri kita, rasa macam Allah Akbar. Rasa macam kita dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah. Kita boleh luahkan everything yang kita rasa. Dan rasa tenang lah, sangat tenang. Cantik kan? Is it okay? Cantik tak? dia cantik dan dia buka payung tu, ingat ke dia buka sikit-sikit dia buka tu kelang kabut. Tapi okey lah. Dia kalau subuh tu dalam pukul 5.36 pagi. Lepas syuruk sikit tu payung tu buka. Sekarang dalam pukul tu belakang buka ke? 6.47 dia start buka. Tu dekat belakang mama pun tengah buka sekarang. Dia orang buka satu. Kacik. Ya. Alhamdulillah tadi kita stay sini sampai duha. Sampai payung ni terbuka. Kita pergi makan dulu pagi ni. Lepas tu kita akan get ready bilik and everything. And then kita kena awal sikit keluar sebab kita nak ambil zuhur dekat dalam masjid. So kena datang at least 1 jam atau 1 jam setengah. Lebih kurang dalam sekarang pukul 7. Dalam pukul 11 macam tu, kita orang dah kena get ready untuk masuk ke dalam masjid. Tiha ada satu pot yang dalam masjid Tiha nak, yang bumbung tu buka tu. So kalau nak benda tu kena pergi awal, kena ada effort sikit. So tak apalah. Dalam datang pukul 11 macam tu, kita kena gerak dah. Okay, so sekarang kita balik hotel dulu. Kita breakfast. Subuh ada yang beriktikaf, ada yang balik solat dulu. Apa dia tak takut ke? Dia mesti tak ada takut. Kenapa ya lari? Fatihah gagal. Salah lah. Fatihah ni masalah betul. Bagi makan tak apa. Tak, macam pure tu. Problem. Salah. Makan breakfast sekarang. Ada nasi goreng, nugget, hotdog. Of course kena ada sambal minyak Khairul Amin, ada orange juice, dan hari ni ada sup daging. Nasi goreng dia sedap. Tanya tu lagi, lepas makan kita akan nak relax. Kita akan
Mandi, bersihkan diri, masuk bilik sikit, and then kita akan siap-siap untuk pergi Zuhur. Kita makan dulu. Ayam lam. Okay guys, sekarang pukul 11.20. Kita akan ke Masjid Nabawi untuk kita solat Zuhur. Zuhur masuk pukul 12.30, tapi kita datang awal 1 jam. Kalau ikutkan tadi dah lambat sangat, tapi sepatutnya kena awal lagi. Tapi tak apalah, sebab tadi kita orang packing barang-barang semua, settlekan everything. Tinggal sikit je lagi barang nak kena packing. Tapi beg yang 77 kg tu semua dah settle. Kita akan bergerak masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bagi kita dapat pot yang semalam. Kita nak yang tu. Apalah, rezeki kan, insyaAllah. Dia namakan rezeki lah kan. Jom. Tak apa, semua orang nak yang terbaik. So kita akan pergi ke sana. Wah, cantiknya burung. Welcome to Madinah. Alhamdulillah, kita dapat juga tempat yang semalam. Cuma bezanya Tihas semalam dekat depan. Hari ini Tihas saf yang ke-4 atau ke-5 lah lebih kurang. Tapi tengok ke atas kepala Tihas. Tada! Cantik kan? Alhamdulillah hari ini dapat jumpa bawa Alung datang sini. Sekarang kita beriktikaf dulu. Lagi 1 jam akan masuk sembahyang Zuhur. So jom kita buat dulu apa yang patut kat dalam ni, okay? So jom, let's go. Cantik ke? Laju kan? Yang ni lagi laju pada yang kipas. Oh, cantik burung. Macam Mama ni dah sampai. Sekejap je. You got this, Mama? Nah, Alhamdulillah. Dah salat asar dekat Masjid Nabawi. Kalau ikutkan dah azan ke tak apa. Mereka tak solat lagi. Alhamdulillah, mission complete. Sempat semayang jemaah dekat Masjid Nabawi, solat asar. Mama. So sekarang ni kita rehat-rehat dulu kat sini, and then kita akan tunggu Alung turun. Sebab Alung tak ikut tadi. So Alung akan turun untuk kita pergi melontar jamrah. Cuk cuk cuk. So ni suasana selepas solat asar. Ni ada juga boleh ambil air, tapi ni bukan air Zam-Zam tau. Kalau dekat sini, yang tepi-tepi ni bukan air Zam-Zam. Kalau dekat Masjidil Haram, semua yang ada kat dalam dengan kat area kawasan Masjidil Haram Mekah ialah air Zam-Zam. Tapi kalau dekat Masjid Nabawi, air Zam-Zam hanya ada 2 tempat saja yang Tiah tahulah. Satu dalam masjid tu sendiri, lagi satu betul-betul dekat tempat untuk diorang pergi ambil air Zam-Zam. Khusus untuk pergi ambil air Zam-Zam yang Tiah tuju hari tu je. Tu pun kena ambil botol besar, tak boleh ambil botol kecil. So selain daripada tu, kalau kat Masjid Nabawi, kalau air-air dekat luar ni, ini bukan air Zam-Zam. Tapi tak apalah, sebab diorang minum air tu untuk hilangkan haus semua kan. So Alhamdulillah. Alung, sekarang kita melontar di mana? Bin Daud. So sebab hari tu Mama tak sempat datang sini, dan hari ni the last day before kita balik, kita orang bawa Mama datang sini untuk tour apa yang ada dekat sini. So Mama suka pastry, like Mama suka gila roti. Sekarang Mama tengah cari roti-roti dia untuk dimakan. Yeah, pastry. Kita borong guys, kita borong. Kita datang sini semata-mata nak borong benda ni je. So, kita bayar. Interesting. Nope. I'm done. Fatihah. Itu saya tidak lihat orang Arab, saya sambut dulu. Kita bersama ini. Ini satu. Mau beli sujadah, mau cedar ada? Mau suka apa? Suka sujadah. Okay. Terima kasih. Thank you. Okay, terima kasih. Okay guys, so sekarang kita dah habis melontar. Kita melontar apa tadi? Sejadah dengan last cuba, last kopek lah orang cakap kan. So sekarang ni kita tengah tunggu salat isyak. By the time kita orang gerak tadi dah azan. So kita
kita orang macam alamak, kita orang pun tak sempat nak ke masjid. Kita orang stop di tepi jalan. And then kita orang nak cari baju untuk JJ, baju raya dia satu. Lepas tu rasanya kita balik hotel terus. Sebab dekat sini kalau masuk je waktu, dia orang memang akan tutup, nampak tak? Memang dia orang macam, alhamdulillah, dia orang memang sangat-sangat yakin dengan rezeki. Cukup je masa, dia orang terus tinggalkan apa dia orang buat, dia orang tutup terus pintu. Yang mana customer kat dalam pun dia orang macam tarik. Keluar. Solat. Alhamdulillah lah, berarti bila duduk dekat sini, rasa dia betul-betul culture dia lain. Dan yang mana baik kita ambilkan sebagai pelajaran. Which is bagi Tuhan benda tu, mungkin kita mula praktis dalam hidup kita kan. Sekarang ni kita tunggu je dulu sampai sore Isyak. And then after this kita balik hotel untuk makan. Okay? So jumpa dekat hotel nanti. Apa dia Abajak? Abajak tolong kasih apa ni? Tu jari kaki. Ish. Tahulah aku napunya. Cumanya macam tulang kaki. Kari kambing. Apa aja? Kari kambing. Finally hari ni lah saya dapat. Kari. Sedap tak apa? Mama? Enggak? Alhamdulillah. Penat melontar. Bila kat 338 jam. Sedap. Sudah. Tak dapat. Cheese ball kecil. Pista tu sedap. Dia memang sedap. Coklat dia memang sedap. Boleh beli lagi kan? Kita ada sos lah yang lebih-lebih. Kudafa tu crunchy tau. Menyebabkan dia tak muak. Walaupun dia letak dalam TS lama. Kita orang beli waktu kita orang kat Makkah. Sekarang kat Madinah nak balik apa. Tapi still lagi crunchy. Yang tu betul ya? Betul? Betul. Dia tak tipu. Brand ni okey lah, trusted, korang boleh beli. Sekarang ni kita tengah finishing untuk packing barang. Ni macam ya Allah astagfirullah. Yang nampak tiil-tiil sikit. Biar aku baru balik perang. Gigi-giginya. Boleh. Patut cucuk. Sikit lagi. Pecah memang aku rasa. Okey. Did it. Macam Gusti. Aduh. Okay, ditimbang. Dipilih, ditimbang. Pertama. 20.14. Ada 2 saringan tu. Oh. 20.12 lebih kurang. Okey, tolong tulis. Mana pen? Itu pen? Itu marker pen mana?